sijil khusus kahwin, pernikahan yang pertama. Nonsen lah. Kalau sijil pernikahan kali pertama tak perlu sijil khusus ke apa. Saya bernikah kerana hanya untuk menghalalkan hubungan kami. Awak menikah dengan satu nikah batin. Masalahnya ialah dia tidak dihadiri oleh Dia tidak dihadiri. yang mendapat mandat untuk menikahkan dia untuk didaftarkan di majlis agama. Dia dinikahkan. Awak nikah di PJ. Di PJ awak kata ada wali semua, pegawai Saksi agama semua semua ada, ada, saksi gambar semua semua. ada. Kalau semua ada, saksi semua ada, benda ni takkan timbul sebab bila awak nak mohon pernikahan, benda tu automatically akan difailkan. Dan masa awak bernikah itu, borang semua dah ada, akan cop. Ariel, saya dah 20 tahun pergi majlis kahwin artis. Itulah yang berlaku. Okey. Tidak pernah ada yang lain Boleh. tiba-tiba nak menikah dan menikah lagi. Okey, boleh awak jelaskan Saya tak marah ya Ariel. Okey, Saya boleh cuma awak tak jelaskan penjelasan. 4 syarat nikah, bernikah. Kita bukan khusus kahwin. Ini bukan khusus kahwin. Khusus kahwin. Jadi kalau